tengah lapar. Kan aku makan orang kat sini kan. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Caca. Another day, another vlog. Okay, hari ni kita buat vlog apa yang kata weekend healing pada weekend. Bukan. Apa tajuk dia? Weekend with me. Macam itulah. So sekarang ni Jaja tadi tak intro pun dekat rumah sebab Jaja lepas subuh tu terus gerak pergi Alustar. So sekarang Jaja dah sampai Alustar. Okay, tengok muka tak make up sangat pun, make up biasa-biasa je sebab mata saya tadi merah gila. Sekarang dah alhamdulillah dah okey, dah better. So tengoklah apa yang kita buat pada weekend ini, Sabtu dan Ahad. Itu je. Okay. Bye. Nak pergi makan, nak pergi breakfast. Sekarang ni baru pukul berapa sekarang? Sekarang baru pukul 9. So let's go pergi breakfast. Okay guys, dah sampai ke kedai. Apa nama kedai ni ya? Kedai Kopi Chobani dekat Alustar. Sekejap saya tunjuk dia punya kedai. Penuh guys, so kena menunggu kejap. So kita nak mengorder meja L1. Pulut ikan kering Penga tak nak. Nanti bakar tak nak. Telur moi. Yang sebalik plate tu dia ada gulab mata, daging burger, sosis dengan roti. Kalau burger dia tukar roti telur tu dengan scrambled egg. Macam gambar ni. Ya. Okey. Macam dalam gambar. 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 Betul-betul tahu atau tak? Okey. So saya order pulut ikan kering moi. Teo ke? Kita mineral water je lah kan? Jawab exam ni. Nak apa? Kan nak order? Nak tengok. Okay, SPM. Akal giliran. Tak nampak. Okay, kita tunggu makanan sampai. Ni peach tea. Pekat gila. Tapi sedap je. Dia tak manis sangat. I love air yang tak manis sangat. Ini ikan masin, pulut ikan masin. First time saya nak rasa. Tak pernah tengok rasa. Ini penga, roti jala dengan moi sup. Okay guys, kita tuang sup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi moi sup. Saya suka gila moi sup yang ada lobak asin. Favorite. Kacang tak suka sangat tapi okey je lah. Makan je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Breakfast kalau moi sup memang best. Saya suka bubur.
Nanti nak rasa pengah. Sambal. Tu ni pengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time tak nak makan pengah. Saya tak pernah makan pengah seumur hidup. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan ni. Sambal dia sedap gila. Sambal dia sedap gila. Ni sambal dia sedap guys. Sambal ikan bilis kan? Tak tahu. Tapi dia macam manis-manis, pedas-pedas. Sedap, pengah sedap. I love pengah. Tiba tadi love masuk. Okay, kita nak try rasa roti jala dia. Roti jala. Sambal dia sedap gila. Manis, manis pedas. Okay, roti jala. Roti jala dengan kari, tak tahu kari ayam kot. Sedap tak? Kari dia spice kari dia tu rasa gila. Dia tak rasa macam kari berbodoh lah macam tu. Okay, ni pun first time nak rasa pulut ikan masin. Dia ada parut kelapa, pulut dengan ikan masin. Macam mana makan lah? Macam makan dia ni. Saya tak tahu cara makan dia macam mana. Tapi maybe ambil ikan masin ni sikit. Ambil kelapa ni sikit. Ambil pulut sikit. Unik. Same. Ini pun first time macam pengah. Unik, sedap. Serius. Unik lah. Tapi kalau korang nak kenyang, memang kena tambah moi sup ke pengah ke. Ada lagi satu guys, baru sampai. English breakfast. Tapi ini bukan saya punya. So saya tak nak. Sedap gila dia punya sambal ikan bilis tu. Rasa kalau boleh bawa balik nak bawa sambal ikan bilis. Sedap. Korang kena datang cuba. Banyak lagi menu lain yang kita orang tak cuba. Buat perut kita orang satu je. Kalau perut kita orang 6 mungkin ambil semua jenis. Okey lah. Kita nak bagi habiskan makan. Sudah habis makan, alhamdulillah. So korang datanglah ya ke kedai kopi Cuban ni. Sedap. Overall sedap gila. So korang kena datang. Okay lah guys. Kita nak ke kawan saya dia ada majlis kesyukuran. Adalah kerja sikit. So kita settlekan kerja. Biar dia settlekan kerja dia. So kita sambung. Okay, bye. Halo. Kita masih di Jitra. Sementara menunggu kawan saya ada majlis. Saya di dalam kereta nak main game dekat iPad kita. Ni dia. Jangan judge Dah lunyai. Dah lunyai dah. So, kita nak main game. Tak tahu lah line kuat ke tak. Kita pakai hotspot je. Kuat-kuat kan.
Kita nak main game yang viral. Hatopia. One eternity later. So guys, kita dah sampai ke apa nama tempat ni? Pasar Sempit. Saya takut sebab ada macam orang-orang kenamaan di sini. Saya takut sikit. Let's go. So dekat lorong sempit jadi macam tak ada apa yang menarik. Sekarang ni saya dekat Pekan Rabu pula. Tengok ada apa. Sekolah. Tingkat weh. Sampai ke atas weh. Bawah ni. Sampai atas weh. Semua ada weh. Mampu nak jalan. Hello guys. Sekarang ni dah dekat malam. Kita orang nak makan di Mr. Boat Steamboat dekat, kita orang literally betul-betul tepi jalan ni. Kedai dia tepi jalan ni. So kalau nak datang sini korang kena plan nak parking mana. Korang tengok jalan dia. Ni kedai dia kat sini. Yang lampu-lampu ni. Lepas tu dia betul-betul depan jalan. So, and parking dia, tak tahulah parking dia actually mana. Tapi itulah. So, korang kena cari parking lah. Kalau korang sempat, dapatlah parking. Tada! Ini ada Mr. Boat Steamboat and Grill. Ya, itu saya nak working nanti dalam nanti suruh working. Macam mana? Kalau saya nak bukit macam mana? Siap tadi. Tak, WhatsApp cakap tak payah book. So kita orang tak book lah, kan? Kita orang tak book lah. Dia cakap tak payah book, walk in. Tiba-tiba tak boleh pula. Wah ni. Last dia orang bagi juga satu meja extra betul-betul dekat tepi tangga. Maybe sebab dia orang nampak saya pegang kamera kot, ataupun dia orang fikir macam 2 orang je kot. Selit je lah dekat sini. So kalau korang nak datang sini, kalau korang message, korang book je terus. Tak apa, dia orang cakap walk in ke apa ke, book je. Sebab kalau dah full, mesti dia orang akan message full kan. Tapi ni dia orang walk in.